Libatkan Yang mana? Yang fast track. Oh, ada filter baru. Lawa. Tutup mata tak boleh nampak. Okay. Kena klik. Tutup mata. Okey, saya tak Allah, lamanya. Hayya, masalah loading dia selalu macam ni. Lama nanti tutup mata. Okay. 3, 2, 1. Allah. Sekejap nanti. Apa nama ni? Watak Sloth. Sloth. Sekejap je. Alamak, faham. Okey, hari ni kita ulang kaji lah. Pertama, Lamanya. kawan baik. Okey, apa yang Amalan tahu tentang kawan baik? Dia macam kawan baik 1, 9, kawan baik 2, 8. Bagus. 3, 7 kan. 4, apa kawan baik dia? 6. Tak, nanti tu gambar awak tu tak tahan. Ada sama-sama dah terekod. Okey, asal. Okey. 5, apa kawan baik 5? 5 kan. Okey, 6 pun samalah. 6, 4 semua. Okey, good. Okey, soalan tu ni. Okey. Hari tu Amalan dah berjaya siapkan bawah target masa home. So, baguslah. Jadi hari ni kita cuba buat laju. Bukan laju maksudnya. Sebelum 5 minit. Sebab home target 5 minit ke bawah. Macam tu. Okey, boleh Kejap. Nak kena ambil yang lain. Dia komik dia kan. Komik dia dalam bahasa Inggeris. Ini sama rasa. Sebab kan bandar Inggeris je. Melayu apa insiden insiden dalam bahasa Melayu apa? Licin sangat ni. Kena tanya apa ni, apa dalam bahasa Melayu, apa. Licin sangat ni. Okay, tak apa. Amalan dah makan? Dah makan nasi. Nasi apa? Nasi goreng? Tak, nasi dengan air sup ayam. Oh, sedap. Apa tu? Komik dia namanya The Incident. Okey. Dia pasal satu karakter ni. Dia karakter tu bukan mana. Dia tak suka karakter ni. Lepas tu dia pecahkan kepala. Dia kan alim buat pasal dia pasal satu game. Oh. Ada berapa muka surat? Berapa? Kena cek. Aduh. 1, 2, 3 je. Oh, tak apa. Boleh buat gitu. Nanti ada buat buku matematik. Tapi untuk tahun 4, 5 dan 6 berkaitan dengan pecahan. Nanti buat 40 muka surat. Tak. Satu benda ni Ayah Ali tak suka sangat kan. Macam Muhammad tak suka apa tu, haram tu kan. Afan kan satu budak di sekolah ni kan, dia cakap dia ada home. Dia pergi kat home juga. Lepas tu kan dia cakap kawan dia demam kan. Demam biasa je kan. Kalau kawan demam duduk rumah je kan. Kawan dia masuk hospital padahal demam je. Tu tak dia buat apa? Dia pergi tidur situ 3 malam sampai exam. La ilaha. Tak boleh lah. Cuti lama sangat kenapa? Kawan demam. Muhammad cakap, saya
Kan, saya pergi sekolah, balik, Aha. pergi jumpa kawan, balik rumah balik, lepas tu sekolah balik, lepas tu buat lagi. Ayah ni tidur tidur kat hospital untuk kawan dia yang demam. La ilaha illallah. Ada salah. Apa ni? Kawan demam. Tu lah salah tu. Jangan terus hari ni. Yo. Hari ni 14, 12, 13. Okey, hari ni abang tahu tambah. Maksudnya 3 tambah 7 akan dapat 10. 3 Kan 3 tambah 7 akan dapat 10. 1 letak atas 6. Yang PDF file kan? Set 6. Jumpa muka surat. Okay, jumpa. Kan? Ha? Kan. Kat buku ke digital? Dekat buku, kat buku. Oh, okay. Muka surat 41. Kan confuse. Tak apa. Nanti tanya je AKMT. Nanti khabar. Nanti khabar. Nak habis dah satu buku. Ni. Page 41, page 19. Ya, kejap. Lepas tu set 7. Ya, dah. Lepas tu dapat rasa kena ambil buku lain ke? Nanti Apa tu? Lepas Lepas buat set 6 buat set 7 terus ke rehat? Lepas set 6 terrehat dulu. Lepas tu sambung set 7. Rehat berapa minit? Hari ni kita rehat 10 lah. Sempat buat pizza. Pizza 4 minit tapi 4 minit 2 minit. Sebab microwave ni dia macam pelik. Kan dia kena boleh guna reheat. Kan Alin selalu guna pizza. Kan? Alin kena set 2 Alin kena tekan 1, 2, 3. Tekan 1 kali 1 minit. Tapi 1 minit tu 50 saat. Bukan 60 saat. Kalau tekan 2 kali, nampak 2 minit. Punya 1 minit. Lepas tu, tekan 3 kali, 4 minit. Tapi rupanya 2 minit. Kenapa? 2 minit tu 1 minit. Sama. Tutup buku. Amalin ada buku home, buku apa ada? Buku ni, Itu? ya. Aduh. Ada. Buku apa? Ada. Kayaknya. Lepas tu ada buku latihan. Ada kad. Bangun. Kenapa tak nampak muka Evelyn? Nampak hitam ke? Ada. Tak nampak. Muka Evelyn tak nampak. Nampak berat je. Ada buku asas bijak sifir. Lepas tu sama je. Ada berapa? 2 volume ke 1 volume saja? Rasa 2 dia rasa sama. 2. Esok exam matematik. Esok? Masalahnya saya tak confident sangat. Last kali dapat F, last kali dapat matematik dapat F. Tak pandai matematik kiranya. Okey, kalau dia syllabus dia macam mana? Syllabus ke SSR ke ataupun international syllabus? Azan. International. Okey, lepas azan kita sambung. Saya ada flipper clip. Soalnya azan tu kat telefon Mami beli 2 telefon. Kenapa Mami dapat 3 telefon? 3. Kenapa Mami dapat 2 telefon?
Saya dapat 2 telefon. Kalau boleh minta Daddy nak lagi 1 telefon. Ambil je lah telefon. Daddy kat mana? Daddy kat Kedah. Oh, jauh. Tahu tak yang pasal yang tu kan nanti government kan dia orang akan tak bagi budak main telefon dah kat luar. Betul. Habis kawan Dalin kadang-kadang dia bawa telefon kan keluar. Dia 14 tahun. Oh. Dalin baru 11. Jadi gajah 5. Masalahnya walaupun dah cari 5 ada 2 telefon. Pakai kat rumah. 2 telefon, 1 iPad, 1 tablet. Masalahnya iPad tu tak boleh main sampai Alin 16 atau 17 tahun. Sebab nanti Mami akan ambil iPad. Walaupun main dalam, Mami tipu kali tak boleh main. Walaupun dalam rumah pun tak boleh main. Faham. Ini terus tunggu bahasan tu. Rasanya ni habis je. Kita sambung 3 digit dengan 3 digit. Itu 2. Mami ada 2 telefon. Telefon apa? Telefon apa? Sekejap nak ambil telefon. Lah sini. 2 telefon ada. Lepas tu plan ni nak beli laptop pula. Amin. 1 telefon apa? Lagi 1 telefon apa? Oppo Samsung. Awak cantik. Ni telefon pecah sikit. Ni langsung tak pecah lagi. Nasib beli lagi 1 telefon. Ni skrin tak clear sangat. Ni skrin clear belengak. Parah. Sejuk ni. Cuba dia ni amanah kena betul semua dan salah. Dia salah. Dia tiba salah satu. Cuba betul semua. Lepas tu nanti ente akan buat modul untuk yang Amadin punya modul ABS. ABS untuk survey lah. Ni apa 2 telefon nampak kat belakang? Nampak lawa. Tak tahu 1 telefon apa, tak logo 1 apa. Telefon casing lama-lama. Tapi tak boleh sebab 1 telefon Alin Apple, lagi 1 Samsung. Yang Samsung tu rosak. Nanti Samsung tak? Samsung. Alin punya kan. Kan masa Alin kecil kan, dulu dah Alin ada telefon. Okey. Kan, tiba-tiba kan dia cakap, kenapa selalu rosak kan macam tu? Tak ingat dah ke? Kan masa Alin kecil, Alin jatuh ke telefon dalam toilet. Lepas tu kan, kalau jatuh 1 kali je, jatuh 1 kali dah rosak. Kena bagi balik. Allah Akbar. Okey, lagi tu rosak. Kita mula exercise 6. Ini Samsung. Ini Samsung. Dia tulis Samsung. Sama Samsung. Apa ni, kucing gigit-gigit ke? Kucing rajin gigit. Okey, jom kita sambung je. Okey. Kita buat exercise 6. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo.
Boleh ke guna pen purple? Apa tu? Boleh. Warna pakai, purple. tak. Hitam ataupun boleh. Tak. Nak pakai pensel. Tak boleh pakai pen purple. Ni pen hitam. Hitam. Boleh hitam pun hitam. Hitam tu hitamnya nampak kelabu punya hitam. Okay. Nampaknya purple betul-betul hitam. Betul-betul purple. Nampaknya tak smooth, rupanya smooth. Okay. Korek. Tiba-tiba. Okay. Kan macam tekan start brief dulu lah. Okay. Berapa minit? 5 minit. Wow. So dia macam 7 tambah 3, 5 tambah 6, 2 tambah 2. Macam biasa. Yes. 4 tambah 6, 9 tambah 0, 1 tambah 3. Alright. Jadi sempat ke kan 10 minit rehat? Sempat nak buat pizza? Sempat. InsyaAllah. Aduh. Okay. Kita buat sekarang. Lepas tu rehat baru buat pizza. Okay. 1, 2, 3. Okay.
Dan Okey. Wah. Terbaik lah. Tahniah. 3 minit 35 saat. Okey, nanti bagi rehat lebih 15 minit rehat. Okey 15 minit tak apa. 15 minit. Yes. 3 minit. Ada 2 minit lagi spare. Sebab sampai 3 minit. 3 minit spare. Okey, sekarang Amadin ambil gambar, masuk dalam Google Classroom. Kejap. Aku tak buat lagi date dia. Saya lupa je. Kenapa sekarang empty yang terlupa? Saya baca nanti saya buat. Sekelas skrin. Dinosaur. Yang teacher Alin ada je home dengan empty. Tu je ada. Okay. Wow. Nanti dah akhir dah daripada tu boleh masuk dalam classroom lah. Lepas tu kena turn out. Yes. Sampai panggil dia. Okay. Breathe in, breathe out. Tutup buku. Oh my god. Sabarlah. Hai, ya kenapa lah masalah. Okay, 2 telefon. Apa? Okay. Timer. Kan timer. Okay. Kenapa tak letak yang time je? Bukan time. Kenapa tak letak yang time? Okay. Aduh. Wow. High tech bro. Yang paling tepi tu yang jam. 99 jam. Oh my god, lama ni. Itu esok. Nak cakap apa ni Bukan, yang tu 10 minit nanti. Bukan yang kat tengah tu. Ni 13 4 tu 15. Okey. Nanti tekan 1 2 3. Aduh, stipaku. 15. Ingat 50 ke? Doi! Pekong! Bawa pisau. Tiga apa tu? Pisau kecil. Oh my god. Tengok. Cheese. Cheese. Yes.
Pizza dah siap. Oh, Panas cepat pula lah. tak? Ya. Tengok. Pizza. Wah, cepat. Masa tu. Pepperoni jatuh. Kadang-kadang kena struggle. Tarik. Yummy. Semalam pergi tengok movie Papa Zola The Movie Game On. Wah, best. Ami nangis sikit je. Siapa? Ami. Mami? Mm-mm. Oh, nangis. Dia pasal Papa Zola kena kerja banyak. Oh. Kerja penghantar makanan, penjual komik anak dia Okay. dan bus driver. Selalu lambat sebab dia ada banyak benda. Lepas tu, last macam mana? Last hari macam mana? Ending dia banyak orang nak beli komik. Oh, Alhamdulillah. So, diorang dapatlah pergi vacation. Lepas tu tengah-tengah habis, cuba nampak bawa-bawa dengan Gopal nak beli VR headset. Lah. Hasan. Lepas tu diorang perangkat dalam dunia tu punya dunia betul. Oh. Padahal ada Pauspera baru. Semua buat. Yonbi curi pipi Zola. Pipi Zola jadi pipi Soros. Pipi Soros dinosaur. Nanti Amelia hafal sifir ya? Itu aja. Paper 1, paper 2. Oh, lama. Macam mana? Okay, apa tu? Amelia hafal sifir dulu dan kena tahu pecahan macam mana, perpuluhan macam mana kan? Semua tu. Exam Alien bukan macam sangat tambah tolak dengan diffraction. Area of triangle. Divide times. Sudut dah bahagi darab ke? Banyak. 1/2 times height times base. Oh, itu pecahan tu. Itu pecahan. Examku susah. I pun dapat F dalam last term. Sebab tak elok sangat dalam matematik. Tu lah, kalau dekat sampai Mami pun kena buat kena letak alin kat home. Oh, okay. Elok sangat matematik. Tapi kalau macam ni ada yang berbuat, cuma ada kena hafal dulu sifir. Macam 1 times 2 berapa, 2 times 12 berapa, 3 times 3 berapa, macam tu. Kontroversi dia.
9 nak. Hmm? 3.39. 3 kat 3. Sebab buku Home ada dapat 2 kan yang ABS tu. Satu volume pertama, satu volume kedua. Jadi nanti next week kita akan buat ABS. Apa? Oh, panas tu. Bakar. Panas. Pizza? Okey. Kan. Pizza ni, kan kalau habis, beli 6. Kat mana beli? Kat kedai biasa lah. Masa mall. Oh, okey. TMC. Beli 6 paket. Satu tu 6 paket beli. Oh. Sampai habis. Pizza apa? Pepperoni. Oh, apa ini? Saya tak suka yang 4 cheese. Nanti pun Sebab dia tak. 4 cheese. Oh. Nanti pun tak suka cheese. Dia bahaya. Saya pernah tercokit. Dengan cheese. Tapi saya suka cheese. Cheese kan pizza tu. Saya selalu tercokit kat air. Minum air tiba-tiba. Oh, ya. Aha. Walaupun tak sedap sangat. Oh. Biar Tapi sedap makan. apa? Habis yang sedap apa? Pizza dia. Tapi pepperoni tak sedap. Oh. Tapi sedap je. Tapi sedap. Tak. Kuat sengkit besar ni. Guna untuk lukis je. Ni komik. Ada buku. Tak suka lukisan ni je. Ya. Cak incident. Incident pun salah. Ish. Patutnya ada I. Salah lah Jalin. Sambung. Okey. Semua bahasa Inggeris. Cantik lah. Tak dari sini sampai sini. Sampai Cantik lah. Good. Enggak banyak. Kita sambung. Okay. Lagi buku. Aduh. Habis. Okey, tinggal lagi 2 minit. 2 minit pun kan. Ni lah. Kita dah panas. Why, Mr. C? It honors me.
Okey, nanti Amadun ambil gambar masuk dalam Google Classroom. Dah ni. Dah lah. Okey, lagi 30 saat. Kiss komik. Sambung komik. Okey, 4, 3, 2, 1. Pak, barisan. Dismiss. Ada berapa minit lagi? Dah habis. Okey, masa jam tinggal 8.43. Lagi 17 minit. Okey, cuba ada kita settlekan set 7 KB. Maksud KB adalah kawan baik. Allah. Combat. 9 combat je apa? Okey. 1 tambah 5. Okey, kawan baik 1. Okey, 1 dengan 5 tak payah guna kawan baik sebab 1 tak boleh buat apa. Tambah macam biasa sahaja. Jadi maksudnya Nombor berapa? kalau set 7 kira macam biasa ke kena guna kawan baik? Rasa macam biasa lah. Ha? Macam biasa je? Macam 9 biasa. tambah 5, 4 tambah 2. Oh ya, lepas tu 4 tambah 3. Contoh 8 tambah 4, 1 tambah 2, 1 tambah 1 kan. Macam tu lah. Oh, kira biasa je. Okey, bawah 5 Macam- minit. Macam 1 tambah 2, 3 je. Macam biasa je. 1 tambah Macam 2. exercise 6. Yes. Okay, nak mula sekarang? Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Kesianlah saudara tu. Satu saudara je akan laki. Kan kalau berapa years lagi dia akan jadi 17 kot. 16. Sebab dia Alin panggil dia Kak Rah. Okey. Makcik Alin kan, Mak Alin kan panggil dia Maisarah. Dia berapa tahun? 14 atau 15? Ke 17 dah? Ke 16 tak ingat. Maksud dia yang boleh guna telefon. Okey. Ali yang tak boleh lagi. Tak apa, untuk kebaikan juga. Let's subscribe. Itu. Kita cuba. Okey. 1, 2. Sekejap. 5 minit. The best time adalah 5 minit. Kau boleh? Ingat. Macam boleh tak buat macam ni? Kalau nak rehat guna timer. Kalau nak macam time berapa best time yang tu guna stopwatch. Okey apa? Jadi maksudnya timer untuk rehat dan stopwatch kalau tengah nak buat kerja tengok berapa minit. Timer untuk rehat, stopwatch untuk kerja. Apa? Tengoklah ingat ke tak. Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 1, 2, 3.
Allah.
Dah. Okey. Nanti tulis 5 minit 5 saat. Okey, terbaik. Wah, mantap. Tu 5 ke 6? 5. Nanti bagi diskaun. Dapat 5 minit 5 saat. Okey, ambil gambar, masuk dalam Google Classroom. Ada berapa minit lagi? Lagi 7 minit. Nanti hari Selasa kita masuk modul ABS. Ada nak masuk sekarang pun boleh juga. Tak tahu. Ada modul tak kat awak? Modul ABS. Asas bijak sifir. Modul ABS. Volume 1. Apa tadi? Modul Asas Bijak Sifir Volume 1. Ada volume 1 dengan volume 2. Okey. Cuba buka yang volume 1. Oh, darah. Darah. Kosong darah. 6 kosong. Cuba. Ada yang buat yang tu dahulu. Buat esok lah. Hari apa buat hari Next ni? class lah, next class. Okey, buat next class ha. Okay, 2 darab 1, 2. 1 darab 4, 4. Good. 3 darab 2, 6. Okey. 2 darab 5, 10. Okey, betul. Okey, tak ingat. Okey, baik nanti kita buat hari Selasa ya, boleh ha? Jadi ada lagi 5 minit. Jadi ada nak buat apa? Siapkan yang Alin tak siapkan. Okay, Siapkan. apa Tak ya? siapkan. Ya, Ali ada flipper clip. Alin ada ada 3 slide yang tak siap lagi. Bukan. Ada 4 slide. Slide 2, slide 3, slide 4 dengan slide 5. Baik, cuba Azan siapkan. Sebab kita tinggal lagi 5 minit. Lepas tu kita habiskan kelas ni. Cukup. Tak apalah. Alin boleh sambung lepas kelas. Sambungkan 5. Apa tu? Sambungkan 5. Tak apa tak. Tangan. Okey, so asalnya nanti habis awal lah. Kita habis pukul 8.57. Lepas tu sambung hari next class kita buat bijak sifir. Boleh? Okey, boleh? Amrin?